Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wasiwakul mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisyami. Dan bermula siwak itu dituntut sunatkan pada titik ketika kecuali sesudah rawal bagi orang yang berpuasa. Bahwa fi salasati mawadi'ah asyaddus ihbaban. Dan bermula dia siwak itu pada 3 segala tempat. Bermula dituntut sunatkan siwak dan dituntut sunatkan siwak indah taghayyurul fa'i min admi wa ghairi. Bermula yang pertama ketika berubah bau daripada mulut dan selainnya mulut. Wa indal qiyami minan naumi. Dan bermula yang kedua ketika bangun daripada tidur. Dan bermula yang ketiga wa indal qiyami ila sholati, ketika berdiri kepada sembahyang. Surah. Dan bermula siwak itu dituntut sunatkan pada titik ketika kecuali sesudah zawal. Begitu bagi orang yang berpuasa. Dan bermula dianya siwak itu pada 3 segala tempat. Nah, deboh tempat ni Pak. Bermula dituntut sunatkan siwak yang bersangkutan disunatkan. Bermula yang pertama ketika berubah bau daripada mulut, yang ketika berubah B daripada babah itu, yang dituntut sunatkan siwak. Dan lainnya mulut lagi hidung tu. Dan bermula yang kedua ketika bangun daripada tidur, yang bak tengok baru doi mah babah mah dan bukan juga dan bermula yang kedua ketika berdiri kepada sembahyang, yang ketiga tengok pudong sembahyang, yang ini dituntut sunatkan untuk juga. Cukup sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahabun bu kalimat isim, fi'il atau huruf.
fi bu kalimat, isim fi'il huruf. Huruf jar. Kemudian lisa ini lam huruf jar saimi yang alamat jar fakon dikasrah alamat jari. Karena hukum isim mufrad. Ya, mantap. Wa huwa nan huwanya mudamir mudzakkar ghaib mudzakkar mukhatabah muannas ghaib muannas mukhatabah mudamir mutakallim wahda ataupun mutakallim ma'a ghairi. Ka inda yang beritamong dalam darab damun atau darab makan. Pas kan. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azamin wa ghairihi. Kubu makna lewat. Oh. Dan bermula dia nasiwa itu pada tiga tempat. Ini kuturahnya. Betino juga juaan nadeboh tiga tempat. Nadeboh tiga tempat. Tikulat aboh, timlowo aboh, keluar aboh. Yang pada tempat dewa, tempat yang Mekah dewa. Oh lagi yang makna ini. Ataupun bukan lagi yang, maksudnya nak buh lagi yang. Dan bermula dianya siwa pada tiga segala tempat itu bersangatan nisbah dituntut sunatkan. Juci. Mamanya juci lagi yang dibantu rahinan. Bukan. Sabodu. Ainda taghayyuril fami min adzamin wa ghairihi. Tungkubuh makna buno di ketika berubah mulut daripada berubah daripada Selainnya mulut. So daripada azamennya makna apa? Yang tungkubuh buno apa? Daripada bau. Ini nakonya. Hah? Ketika berubah bau daripada mulut. Ketika berubah bau daripada mulut. Berarti fami maknanya bau.
buka. Wa ghairihi, Lainnya mulut. selainnya mulut. Berarti be cemukam tunah siwa. Mana? Mas selain mulut. Berarti menyong siwa lagi ni, cok siwa mungkin liu. Adapun kalau lagi yang makna ni, indah tagayuril fami ketika berubah mulut daripada diam, wa ghairihi dan selainnya diam. Kadang-kadangnya kadang. Oh, iya orang. Menyoci kadang, kadang lagi yang nyuci. Kasih. Tu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.